Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita dah go through niat, kita dah go through rezeki, kita dah go through keampunan dan insya-Allah langkah yang keempat ataupun langkah doa yang keempat yang untuk kita baca hari ini, kita belajar hari ini mengenai antara 8 amalan doa untuk kita sebelum melangkahkan kaki ke tanah haram adalah meneguhkan iman. Okey. Jadi kita tahu iman kita ni tuan-tuan dan puan-puan dia bukan macam always high. It's not always straight. Naik turun, naik turun, naik turun. Dia macam-macam. Kadang-kadang kita ni boleh boleh doa, kita boleh nangis, nangis ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita boleh betul-betul boleh senang. Ada kalanya keras sangat. Ya Allah, tak ada. Pergi matilah macam peduli lah. Kita boleh gitu. Kita boleh keras hati kita. Sebab tu hati manusia ni mudah berbolak-balik. Jadi bila pergi ramai yang macam semangat nak sampai. Nak sampai tu ya Allah dia punya semangat nak umrah tu physical tu very strong. Bila dah sampai, bila dah go through challenges, ada sakit dan sebagainya, iman kita jatuh, kita dah putus asa dengan orang-orang yang menguji kita, jentik kita punya kemarahan, cepat marah, cepat berlenting, habis. Iman dah pudar. Jadi sebab tu kita minta kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita hidayah yang sentiasa di bawah lindungan Allah dan sentiasa dalam kasih sayang Allah sepanjang perjalanan kita. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, jangan cakap dekat Mekah lah, kat rumah sometimes bila tuan-tuan mungkin saya juga ada dapat beberapa komentar ada yang macam dia mengadu yang rumah ni dah sunyi, dah tak ada orang, anak-anak dah tak datang lagi. Sekali-sekala itu pun message pun tak ada. Sedih lah, sedih kan. Sedih sebab dulu riuh rendah kita ibu ayah ni sentiasa bersama dengan kita, tak tak lekang kan. Sentiasa beri perhatian. Tapi bila dah besar panjang, dah ada kerja sendiri, dah lupa, dah tak ingat. Sunyi. Dan kadang-kadang kita ingat balik, ya Allah, kenapa anak aku macam ini Macam apa kurang, apa masalah, apa dosa yang aku buat sampai anak aku boleh jadi macam tak ingat aku langsung ni. Ataupun kenapa salah aku ke didik kan. So itu kita tak ada keyakinan dengan Allah. Iman kita tu tengah jatuh, tengah turun, keyakinan tu tak ada. Jadi kita perlu cari pengisian. Antara pengisian tu adalah kita jadikan Al-Quran sebagai teman supaya kita bermesra dengan ayat-ayat Allah SWT. Dan dengan kita bermesra Allah SWT ni bersama dengan kita sebenarnya, dan kita tak rasa kosong dan sunyi, dan kita yakin satu hari anak aku dapat hidayah, satu hari orang tu akan maafkan, satu hari pasangan akan aman, damai, kita dapat maafkan ataupun dapat lepaskan. Dan itulah yang kita harapkan, supaya kita bila kita dah tenang, uh, bila kita dah dapat ketenangan tu, bila kita pergi umrah, kita tak bawa baggage, tak bawa masalah-masalah yang di tanah air. Kita tak, masalah yang ada dekat rumah, masalah kat tanah air, bila kita pergi sana, dia akan ada masalah juga. Jadi sebelum pergi tu, persiapkan semua sekali, fizikal dan juga ke iman jiwa kita, supaya bila kita sampai, kita tenang. Antara doa yang boleh kita amalkan adalah daripada surah Ali Imran, ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita baca lagi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita sering baca ni. Ni antara doa yang ramai imam-imam akan masukkan. Sebab apa? Sebab kita ni, kita tak nak Allah ni dia pesongkan hati kita. Allah dah bagi kita hidayah. Allah dah bagi kita keimanan. Tapi it's not always there iman tu. Iman tu turun, naik turun. Kadang-kadang boleh tak ada iman terus. Itu na'udzubillah. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah jangan kau pesongkan hati kami
Setelah engkau berikan kami hidayah, petunjuk, kan Allah dah bagi kita hidayah, jangan kau pesongkan. Don't ever lose our North Star, our compass. Since you already give us keimanan tersebut, pandu kita, pimpin kita, lindungi kita daripada dipesongkan dan kurniakanlah kami rahmat di sisimu, sesungguhnya engkau maha memberi. Jadi kita nak Allah tu pandu iman kita supaya tidak dipesongkan. Kita tak nak Allah pesongkan. Itu na'udzubillah. Setelah engkau berikan kita petunjuk. Jadi kata-kata ini, kata-kata susunan ini daripada Allah. Yang Allah ajarkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita dapat cara nak minta kepada Allah. Supaya Allah murah, ringankan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum berangkat, tentukan satu amalan kecil yang boleh anda teruskan selepas pulang. Bukan 10 cakap satu, tapi semangat. Supaya kita tidak cakap serupa weekend lah. Jadi kita dapat amalkan. Jadi ini antara takeaway yang boleh kita buat for this particular doa. InsyaAllah. Semoga Allah kurniakan kita keimanan, keteguhan supaya tidak dipesongkan. Dan seterusnya kita akan masuk yang ke langkah yang kelima pada video seterusnya mengenai melepaskan ketakutan dalam perjalanan. Ni antara benda yang boleh penting untuk kita pelajari. Dan doa apa yang kita boleh buat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.